أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bertemu lagi pada pagi ini dalam siri kuliah subuh kita. Hari ini kita akan tengok sifat-sifat mukmin yang berjaya yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di awal surah Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil lagwi mu'ridun wallazina hum lis-zakati fa'ilun wallazina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun wallazina hum li amanatihim wa 'ahdihim ra'un wallazina hum 'ala salawatihim yuhafizun ulaika humul warisun allazina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Ayat ini nyata kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan atau menggambarkan beberapa sifat atau ciri orang-orang beriman yang berjaya. Cuba kita imagine, kita gambarkan dalam fikiran kita manusia seluruhnya yang berjumlah berbilion-bilion. Manusia yang selamat adalah orang-orang yang beriman. Orang yang tak beriman adalah dikira sebagai manusia yang sesat, manusia yang terpedaya, yang terikut dengan syaitan, yang mereka itu disebut sebagai golongan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala atau golongan yang syirik, melakukan penyentuhan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berjaya hanyalah golongan yang beriman. Tuhan nyatakan qad aflahal mu'minun. Di kalangan orang yang beriman itu pula, orang yang beriman macam mana? Di kalangan orang yang beriman, yang betul-betul beriman, yang disebut sebagai golongan yang berjaya. Jadi Allah SWT nyatakan, yang pertama ialah allazina hum fi salatihim khashi'un. Orang-orang yang mereka dalam solat mereka khusyuk. Itu yang pertama. Sifat yang pertama. Jadi cuba kita tengok pada diri kita masing-masing. Apabila orang beriman itu orang yang berjaya, jadi bagaimana kita nak letak supaya diri kita termasuk dari kalangan orang yang beriman yang berjaya. Berjaya dalam konteks kehidupan dunia dan juga di akhirat. Dan kita orang Islam, kita meletakkan akhirat itu sebagai tempat, sebagai destinasi akhir yang kita akan pergi, dan itulah kejayaan yang hakiki yang sebenar bagi kita orang-orang yang beriman. Maka syarat yang pertama ataupun sifat yang pertama ialah orang yang khusyuk dalam solat. Jadi orang yang khusyuk dalam solat ini Tuhan pilih yang pertama kerana melihat kepada kepentingan. Bagaimana solat yang disebut sebagai tiang agama, solat sebagai rukun Islam selepas syahadah, rukun Islam yang kedua, dan solat juga merupakan perkara pertama yang akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan solat ini pula bagaimana solat yang diterima oleh Allah. Solat yang diterima oleh Allah taala ialah solat yang khusyuk. Solat yang khusyuk. Sebab solat yang tidak khusyuk ibarat jasad tanpa ruh. Kalau kita ada jasad tapi tak ada ruh, maka jasad kita jasad yang mati. Jasad yang mati tempat dia mana? Tempat air kubur. Jadi nak bagi tahu kepada kita ialah kalau kita nak persembahkan sembahyang kita ini kepada Allah, sembahyang ini ibadah yang kita kena persembahkan kepada Allah,
Maka sudah tentulah solat kita ni mestilah solat yang hidup, kan? Solat yang sempurna, yang dikira adanya jasad dan adanya roh, kan? Kalau kita nak kemukakan puteri yang cantik kepada seorang raja, kan? Kita nak kemukakan ataupun kita nak hadiahkan seorang wanita kepada seorang raja dijadikan sebagai isteri, sudah tentu kita akan bagi seorang wanita yang hidup. Mustahil kita nak pergi jenazah, nak pergi seorang puteri ataupun seorang wanita yang cantik tetapi mati kepada seorang raja. Itu mustahil. Itu mustahil. Kalau kita wagi ataupun kita ni mempersembahkan seorang puteri, seorang wanita yang cantik pada raja yang tidak ada roh, sudah tentu kita akan dimurkai oleh seorang raja. Nampak? Begitulah ibarat kita solat tetapi tanpa roh. Maka solat kita seolah-olah solat yang mati, sudah tentu Allah Ta'ala akan murka kepada kita. Jadi solat yang Allah Ta'ala terima, yang membenjami kejayaan kepada kita, sebagaimana dilakukan dalam Hasan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, datanglah solat, nescaya engkau juga seolah-olah datang kepada kejayaan. Jadi solat ini dia berkait dengan berjaya. Memang Tuhan tak sebagai kunci kepada kejayaan ialah solat. Maka solat yang membawa kejayaan, solat yang macam mana? Ialah solat yang khusyuk, solat yang khusyuk. Maka sebab itulah kita kena usahakan diri kita supaya kita khusyuk dalam solat. Bab ni kita insya-Allah kita akan bincang di lain waktu. Yang penting kita faham bahawa solat yang khusyuk itu adalah solat yang kita mempunyai jasad dan ruh, yang mana luar dan dalam diri kita dalam solat itu bersama di hadapan Allah, yang mana ruh kita pun solat bersama dengan jasad, hati kita solat bersama dengan jasad, akal kita solat dengan jasad, dan dia tidak pergi ke tempat lain, dia tidak merayau ke tempat lain, tak ingat kepada tempat lain, dia tak fikir benda lain, dia hanya fikir, dia ingat kepada solat, dia menghayati setiap bacaan perbuatan dalam solat, dan itulah yang dikatakan sebagai khusyuk dalam solat, iaitu kita fokus 100% diri kita, anggota dan dalaman kita 100% kita fokus kepada solat kita, bermunajat kita, berbicara kita, berdialog kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama yang Tuhan sebut. Yang kedua, sifat orang yang berjaya, orang yang beriman berjaya ialah wallazinahum anil lagwi mu'ridun, iaitu orang-orang yang menjauhkan diri, mengasingkan diri, berpaling daripada perkara-perkara yang lara, iaitu perkara-perkara yang tidak berfaedah, perkara-perkara yang tidak memberi manfaat, perkara-perkara yang memang tidak diiktiraf oleh agama kita sebagai perkara yang boleh kita lakukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi orang beriman dia tinggal benda-benda seumpama itu. Dia tinggal. Dia tidak jadikan sebagai satu kebiasaan diri dia, dan dia tidak jadikan sebagai satu rutin dalam kehidupan dia, bahkan dia meninggalkan perkara-perkara tersebut. Dan memang orang beriman ini adalah orang yang mempunyai cita-cita yang tinggi. Orang yang beriman ini hidup dia mempunyai vision, mempunyai misi untuk dia capai dalam kehidupan dia. Maka tidak ada masa untuk dia biarkan hidup dia dilalaikan, dibawa kepada sesuatu yang tidak bermanfaat, yang boleh membawa kepada mudarat diri dia, itu lebih lagi. Jadi sebab itulah orang yang beriman dia sentiasa berusaha, orang yang beriman sentiasa bekerja, orang yang beriman sentiasa berikhtiar, orang yang beriman yakin bahawa kebaikan itu bergantung kepada usaha yang dia lakukan. Jadi kita sebagai seorang mukmin yang jelas untuk mencapai kejayaan hidup kita, sama ada dunia dan akhirat, kita kena pastikan diri kita jangan melakukan perkara yang sia-sia. Sama ada perkataan, perbuatan, dan tindakan kita mesti kita fikir, mesti berdasarkan kepada ilmu, mesti berdasarkan kepada kajian-kajian, kalau dalam benda-benda yang besar, supaya setiap tindakan kita mendatangkan manfaat kepada diri kita dunia dan juga akhirat. Yang ketiga, Allah SWT sebut sifat orang yang beriman yang berjaya ini adalah wallazinahum lizakati fa'ilun. Mereka
orang-orang yang melaksanakan zakat, melakukan zakat, mengeluarkan zakat. Jadi bagaimana zakat ini adalah satu penyucian jiwa kepada diri kita dengan harta, dan penyucian kepada harta kita dengan kita mengeluarkan zakat. Jadi setiap harta yang kita miliki, kita kena ingat bahawa harta itu bukan semuanya milik kita. Harta itu sebahagiannya milik Allah yang perlu kita tunaikan kepada golongan-golongan yang telah dinyatakan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran sebagai golongan asnaf. Jadi itu yang prinsip yang kena ada pada diri kita. Dan lebih-lebih lagi, apabila kita melihat ini satu sifat kejayaan, kita sebagai seorang mukmin kena berusaha dengan gigih mencari sebanyak mungkin harta untuk kita keluarkan zakat. Dengan maksud untuk kita tunaikan zakat ini sebagai satu benda yang boleh membawa kejayaan kepada diri kita. Jadi kita kena hijab sungguh. Kita kena berusaha bersungguh dalam bab orang panggil mencari harta, mencari kekayaan, tetapi dengan nawaitu kita adalah untuk menunaikan zakat. Sebahagian harta untuk membagi bantuan, pertolongan, infak, sedekah kepada golongan-golongan yang disebut sebagai golongan asnaf yang memerlukan kepada bantuan kita. Jadi niat kita tu mesti betul. Jangan mencari harta benda dunia semata-mata kerana nak mewah, nak menunjuk-nunjuk, nak jadi orang yang orang panggil mengejar kehidupan duniawi dan sebagainya. Waliyazubillah, kita minta jauh. Kita sebagai orang beriman, cari harta boleh, cari kemewahan boleh, tetapi adalah untuk membantu golongan-golongan yang susah, dan kita meletakkan bahawa zakat itu sebahagian daripada apa yang kita nak lakukan setiap tahun dalam kehidupan kita. Di samping sedekah dan infak-infak yang kita lakukan sepanjang masa. Ini sifat ciri-ciri orang yang percaya. Dan yang keempat Allah Subhanahu Wa Taala sebut ialah wallazina hum li furujihim hafizun. Orang yang berjaya ialah orang-orang yang mana menjaga akan kemaluan mereka. Allah Taala dalam bab ni dia tidak sensitif, tak malu. Kita nak cakap bab kemaluan ni biasa kita rasa malu, kan? Kita rasa malu. Tetapi Allah Taala sebut, Tuhan sebut secara jelas, orang beriman yang berjaya mereka jaga. Mereka jaga dalam konteks harga diri mereka. Dia tidak letak diri dia sebagai golongan murahan, ikut orang nak setuh, orang panggil dah, ikut orang nak bawa dia, ataupun golongan-golongan yang dikira pelacur dan sebagainya, golongan yang kalau hak tina pula ikut jatuh nak bawa, sia malah. Jadi ini di antara perbuatan-perbuatan yang jelas bertentangan dengan agama dan menjatuhkan harga diri dan menjatuhkan maruah diri kita sebagai manusiawi. Jadi sebab itulah Allah Ta'ala ni dia sayang kepada kita, dan dia nyatakan secara jelas kepada kita bahawa kita manusia yang beriman ini hendaklah menjaga harga diri kita. Kita ada harga. Dan kita kena ingat, kita ini dicipta oleh Allah Ta'ala ada harga. Ada harga. Cuba kita perga diri kita ni. Diri kita ini kalau kita perga dengan RM, dengan USD ke, dengan emas ke, sudah tentu dunia dan isinya ini mahal diri kita lagi. Mahal diri kita. Sebab apa yang Tuhan bagi kepada kita dalam nikmat yang la tusuha, tidak terhitung. Cuma kita je tak fikir. Kita saja tak fikir, dan kita saja tidak cuba untuk memikirkannya. Sebab apa? Sebab kita terima dengan free. Tuhan beri kita ni tanpa cas apa-apa. Tuhan bagi kita ni percuma seolah-olah. Sebab itulah barang percuma ni kadang-kadang dia memberi orang panggil negatif. Tapi bagi orang yang tidak berfikirlah. Sebab tu Tuhan bagi otak sebenarnya untuk kita berfikir. Walau kita berfikir, Allah betapa mahalnya Tuhan bagi aku. Anggota aku, tangan aku, kaki aku, mata aku, telinga aku, mulut aku. Dan termasuklah Tuhan bagi perasaan kepada kita. Tuhan bagi akal kepada kita. Dan yang paling mahal yang manusia tak boleh nak apa ialah, iaitu Tuhan bagi ruh kepada kita. Jadi semuanya itu harganya terlalu tinggi, nilainya terlalu tinggi. Yang perlu kita jaga, maka jagalah diri kita. Jadi di antara benda yang paling aib dalam diri kita ialah faraj, iaitu kemaluan.
Jadi kemaluan ni perlu kita jaga, yang mana jaganya itu dalam konteks, iaitu antaranya ialah dalam konteks hubungan kelamin. Hubungan kelamin yang mana kita dibenarkan oleh Allah. Hubungan antara lelaki dengan perempuan ini adalah apabila kita berkahwin. Berkahwin dengan pasangan kita, suami ataupun isteri. Lelaki pasangan dia adalah perempuan, isteri. Kalau perempuan pasangannya lelaki, iaitu suami. Jangan pula pergi kepada lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Itu tak betul. Itu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana hari ini disebut LGBT dan sebagainya. Itu golongan terlaknat, yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang tidak boleh bagi ruang hidup di atas dunia, kerana Tuhan menghukumkan mereka ini adalah hukuman mati. Sebagaimana Tuhan telah membalikkan bumi kepada kaum Nabi Lut. Nabi Lut alaihi salam diselamatkan oleh Allah, dan orang-orang beriman bersamanya, dan semua golongan-golongan yang LGBT ini telah pun dirahmatkan oleh Allah Taala. Tuhan balik bumi. Itu betapa murkanya Allah Taala pada golongan yang songsang, yang tidak ikut fitrah yang Tuhan cipta kepada manusia. Kita kena jaga. Kita kena jaga naluri kita, jaga diri kita, dan kita hanya boleh berhubung antara lelaki dengan perempuan ini adalah dengan pasangan, suami ataupun isteri, dan golongan ini adalah golongan disebut sebagai golongan yang berjaya. Dia boleh kawal nafsu dia boleh kawal diri dia. Dan yang kedua Tuhan benarkan ialah bagi lelaki dia boleh memiliki, orang panggil hamba. Zaman kita tak ada lah. Zaman dulu dia boleh memiliki hamba. Maka hamba yang dia miliki juga boleh dia untuk bersama, bergaul dengan hamba yang dia miliki. Okey. Jadi Tuhan pun sebut, kalau inilah perbuatan kita dengan isteri kita, dengan suami kita, ataupun bagi seorang suami dia boleh memiliki hamba, lelaki dia boleh memiliki hamba, maka itu adalah perbuatan yang terpuji, yang tidak keji. Okey, siapa dia cari selain itu, kata Allah, nak memuaskan nafsu dia, cari jalan selain daripada suami isteri ataupun dengan cara memiliki hamba, maka Allah Taala telah menyebut bahawa golongan ini adalah golongan yang golongan yang melampau. Golongan yang melampau ini golongan yang kita tengoklah sebagai bandang golongan LGBT, golongan penzina, tak kira anak orang, bini orang, dia nak berzina, dia bukan berzina dan sebagainya. Jadi golongan ini golongan yang telah keluar daripada batasan yang Allah Taala buat, yang Allah Taala telah bagi kepada kita untuk jaga diri kita. Jadi golongan melampau ni bukan Tuhan saja marah, manusia marah. Siapa dia suka isteri dia dilacurkan, isteri dia dizinai? Siapa suka? Anak perempuan dia dilacur, disetubuhi oleh orang lain yang tidak sah bagi diri dia. Siapa suka? Tak ada manusia suka. Jadi benda ni bertentangan dengan agama dan bertentangan dengan fitrah manusia. Sebab itulah Allah Taala mengharamkan benda ni, dan golongan yang berjaya apabila dia berjaya mengawal nafsu dia, mengawal syahwat dia daripada melampaui batasan yang Allah Subhanahu Wa Taala gariskan kepada kita sebagai manusia. Yang seterusnya ialah orang mukmin yang berjaya, wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Ra'un ni ra'in, iaitu yang kita sentiasa dengar hadis Nabi SAW sebut bahawa setiap kita ni adalah pemimpin, penjaga, pengawal. Dan esok akhirat nanti kita akan disoal oleh Allah SWT daripada setiap apa yang kita kawal, yang kita jaga. Jadi dalam ayat ini Allah SWT sebut orang yang beriman yang berjaya itu ialah orang yang betul-betul menjaga amanah dan janji yang mereka lakukan. Dalam hidup kita setiap hari, amanah tanggungjawab kita terlalu banyak. Kita sebagai seorang mukmin, sebagai hamba kepada Allah, kita ada amanah menjaga harta, menjaga anggota tubuh badan kita, menjaga masa kita. Jangan bagi ianya membazir. Ini penting. Sebab tu orang mukmin dia kena jaga amanah. Amanah yang Allah Taala bagi untuk dia betul-betul jaga betapa tingginya nilai kehidupan sebagai seorang manusia. Sebab itulah orang yang menzalimi diri, Tuhan bagi harta dia,
Tuhan bagi tubuh badan jasad yang begini baik, yang begini cantik kepada dia, tiba-tiba dia menggunakan secara membazir begitu. Dan dia duduk saja, contoh itu membazir. Lebih-lebih lagi, maksiat, buat benda-benda yang lara. Itu menyalahgunakan apa yang diamanahkan oleh Allah Taala pada diri dia. Orang mukmin tidak begitu. Orang mukmin yang berjaya, dia jaga betul-betul apa yang Allah Ta'ala bagi kepada diri dia, supaya nilai diri dia itu bukan semakin jatuh, bahkan semakin tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, yang keduanya ialah amanah kita sebagai seorang suami. Amanah kita sebagai seorang suami, kita kena menjadi seorang suami yang bertanggungjawab. Dari sudut nafkah zahirnya, nafkah batinnya terhadap isteri kita. Dan begitulah terhadap anak-anak kita. Kita mesti bertanggungjawab. Kita jaga betul-betul. Itu sebagai amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Yang ketiga, kita juga mempunyai amanah dalam kehidupan bermasyarakat. Terutama keluarga kita. Ayah kita, mak kita, adik-beradik kita, sepupu-sepupu kita. Kita ada amanah yang perlu kita jaga, iaitu hubungan. Hubungan silaturahim. Kita kena jaga. Itu amanah yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Kalau besar keluarga kita, besarlah amanah hubungan tersebut. Tapi kalau kecil keluarga kita, kecillah amanah hubungan tersebut. Jadi ini di antara benda yang kita kena ambil sebagai satu tanggungjawab kita. Kita jaga dia. Begitulah jiran tetangga. Jiran tetangga ada amanah hubungan di antara jiran tetangga. Jadi kita kena jaga. Begitulah kita sebagai seorang rakyat, amanah kepada kita, pastikan negara kita dipimpin oleh orang yang beramanah, bertanggungjawab. Maka amanah terhadap negara, kita mesti tunai kewajipan kita untuk memilih pemimpin yang beramanah, yang bertanggungjawab, supaya tidak berlaku kesaliman, tidak berlaku sesuatu yang boleh mencelakakan, memudaratkan kepada rakyat jelata, kepada negara kita. Begitulah amanah-amanah lain. Kita diberi jawatan sebagai seorang CEO, kita diberi jawatan sebagai ketua pengarah, sebagai seorang pegawai, ataupun kita diberi amanah sebagai seorang buruh. Jadi itu semua adalah termasuk amanah-amanah yang perlu kita jaga. Dan termasuklah dalam NGO, kita diamanah sebagai pengurusi setiausaha, yang kita diamanahkan sebagai ketua lajnah unit itu, unit ini. Maka itu amanah. Bukan jawatan untuk kita banggakan. Kita sebagai CEO, kita sebagai seorang pengarah, kita sebagai seorang pengurusi, tidak. Tuhan tak sebut untuk kita banggakan dengan amanah tersebut, tetapi amanah itu mesti dijaga, mesti ditunaikan dengan baik, dengan seupaya yang dapat kita lakukan. Yang kedua, wa'ahdihim. Dalam ayat ini Tuhan sebut tu amanah dan ahd, iaitu kita berjanji. Kalau kita berjanji, mana-mana perjanjian lah, yang kita buat secara rasmi, secara MOU lah, ataupun secara perjanjian, surat perjanjian, ataupun apa-apa perjanjian yang kita lakukan, semuanya itu mesti kita jaga. Jangan kita jadikan itu sebagai satu masalah muslihat. Setengah orang dia jadikan janji itu, agreement itu, surat perjanjian itu sebagai muslihat. Nak dapat keuntungan peribadi dia, boleh hutang dia, boleh duit dekat dia pakai tak bayar ke bank, ataupun dia tak bayar kepada orang. Itu salah, tak betul di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap apa yang kita buat agreement, perjanjian ataupun perjanjian mulut, yang kita berjanji biasa, semuanya itu mesti kita jaga dengan baik. Itu adalah apa yang Tuhan sebut sebagai sifat orang yang beriman. Kan baik orang Islam ni, kan baik orang mukmin kan. Kalau orang mukmin boleh jaga benda ni, seluruh manusia akan respect pada kita sebagai seorang mukmin. Apabila betul-betul kita boleh jaga amanah yang diberikan kepada kita, dan setiap perjanjian yang kita lakukan dalam hidup kita, kita akan seolah-olah kita menjaga diri kita daripada kemurkaan Allah, dan kita telah menaikkan syiar Islam itu sendiri dengan apa yang kita lakukan. Dan akhirnya menarik, dalam surah awal surah Mukminun ini Tuhan sebut sifat yang terakhir. Nah, golongan yang berjaya ini adalah wallazina hum ala salawatihim yuhafizun.
iaitu wallazina hum ala salawatihim yuhafizun. Kalaulah sifat pertama tadi khusyuk dalam solat, sifat terakhir pula Tuhan sebut. Jadi Tuhan tutup, Tuhan buka dengan solat, Tuhan tutup dengan solat. Sifat-sifat orang mukmin yang percaya. Kan menarik kan? Yang pentingnya solat. 2 kali Tuhan sebut. Yang pertama khusyuk, jaga dalaman kita. Dan yang kedua, jaga dari sudut zahir kita dan sembahyang kita, iaitu golongan orang-orang yang mereka menjaga sembahyang mereka. Menjaga sembahyang di sini boleh kita faham beberapa perkara. Yang pertama ialah menjaga dari sudut kepentingan solat itu sendiri, supaya solat yang dilaksanakan itu adalah solat yang menepati waktu. Sebab solat yang paling afdal kata Nabi SAW fi awalil waktu, pada awal waktu, iaitu secara berjemaah di masjid. Itu solat yang paling baik, akad takbir sekali dengan imam. Itu solat yang paling sempurna, yang paling baik di sisi Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman ini dia jaga. Dia jaga. Jadi apabila dia jaga 5 waktu ini, pagi bangun ingat ke masjid, solat berjemaah, lepas tu pula zuhur dia tengok dah aku solat zuhur hari ni kat mana, okey, asar pula lepas zuhur tu fikir pula asar aku nak solat kat mana, masjid mana, aku balik pejabat nak singgah kat sini, kalau dalam perjalanan, bukan musafir lah. Kalau musafir itu diberi rukhsah untuk mereka jamak dan qasar, untuk kita jamak dan qasar kan. Tetapi dalam kehidupan kita sehari-hari itu, kita pergi mana ke, pergi mari sehari-hari itu, dalam fikiran kita mesti ada, di mana aku nak solat, maghrib di mana, isyak di mana. Jadi itulah otak kita, fikiran kita sebagai orang mukmin, kita menjaga solat. Bererti apabila kita letak dah kita nak solat di mana-mana, masuk waktu, apabila masuk waktu kita singgah masjid, surau dan sebagainya, itulah kehidupan kita. Ini yang digambarkan sebagai orang yang berjaya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang menjaga solat. Orang yang menjaga solat, sebagaimana kita jaga makan minum kita, pagi kita jaga, tengah hari kita jaga, petang kita jaga, takut kita kena sakit gastrik dan sebagainya, kita jaga makan. Kalau orang sakit dia jaga obat sebagaimana doktor pesan kepada dia, maka dia kena makan serupa waktu yang doktor pesan, pagi, tengah hari, petang, malam tu dia kena jaga. Begitulah kita menjaga solat. Dan apabila kita jaga waktu solat, automatik kita kena jaga pakaian kita supaya sentiasa bersih. Apabila kita masuk tandas, maka kita qada hajat dengan sempurna. Sebab apa? Kerana kita nak solat. Bagi orang tak fikir tentang solat, dia masuk tandas, qada hajat, dia cincai-cincai ya. Ikut dia nak buang macam mana? Basuh pun tak suci. Apa sebab? Dia tak fikir nak solat. Bagi orang yang solat, dia akan jaga supaya tubuh dia, pakaian dia sentiasa bersih. Inilah orang yang beriman. Inilah sifat-sifat orang yang berjaya. Okey. Yang kedua ialah apabila kita nak jaga solat ini, ialah kita jaga solat, biarlah kualiti solat kita kualiti yang terbaik, A+. Kalau sekarang ni orang sebut SPM ni A+. Kita nak solat kita solat A+. Maka bermula daripada syarat sah solat lagi kita kena jaga. Tubuh badan bersih, pakaian bersih, tempat kita nak solat tu bersih kan. Lepas tu kita jaga apa lagi? Wuduk kita. Ambil wuduk dengan sempurna. Mandi janabah dengan sempurna. Di situ lagi kita jaga. Tapi kalau kita ambil wuduk itu tidak sempurna, solat kita tak jadi. Tunjuklah khusyuk depan Tuhan setara mana pun. Kalau wuduk tak jadi solat kita. Sebab itulah kena jaga baik. Ambil air semaya itu dengan betul. Kena belajar. Jangan malu belajar. Jangan membasuh air. Kalau orang membasuh air ketika berwuduk, solat dia tak sempurna. Fail awal lagi. Membazir ni saudara syaitan kan, kita tahu. Ni seolah-olah dia ni awal-awal lagi ajak syaitan ke solat. Soalnya begitu. Jadi sebab itulah dari sudut air kita kena ambil dengan betul, dengan orang panggil air yang sedikit, yang betul-betul sekadar yang mencukupi, jangan membazir dan kena rata ke semua anggota. Ini betul-betul kita kena jaga. Pakaian tutup aurat. Kita lelaki biasa masalah ni dia mudah sikit.
bagi wanita. Bagi wanita dia kena jaga pakaian dia. Kan? Kadang-kadang pakaian dia ni nipih kadang-kadang kan. Dia tak perasan pakaian nipih. Lepas dia mandi, kan? Ini biasa berlaku. Lepas dia mandi, rambut dia basah. Apabila masuk dia, rambut dia basah, kan? Tubuh dia pun ada air lagi, kan? Dia tak kering. Dia pakai kano, dia tak pakai baju lagi. Nah, lepas tu dia tak pakai duduk, dia pakai kain kano dia pakai. Kain kano tu putih. Kain kano putih tu kalau kena air, dia nampak rambut. Kain kano kita tu nipih. Dia putih. Kena air, super cumi, dia akan jadi super cumi. Dia nampak. Itu kena beringat dah bagi muslimat. Bagi muslimat kena beringat, jangan molek. Kalau boleh tutup dengan sempurna dulu tubuh kita. Tutup dengan sempurna dengan pakaian biasa, dengan sempurna aurat, dengan pakai tudung, pakai baju lengan panjang, pakai seluar ataupun kain sampai ke kaki. Lepas tu baru kita pakai kain kano. Kain kano tu nak ambil sunat saja. Warna putih kan biasa. Sebab kita solat ni dia sunat warna putih kan. Itu saja kain kano. Sebab kain kano kadang nipih, kadang kalau ada air di mana-mana anggota kita dia akan melekat dan dia akan nampak aurat kita. Jadi itu kena jaga betul. Begitulah kiblat kita kena jaga dengan betul. Semua syarat-syarat solat tu kita kena jaga dengan sempurna. Maka itu langkah pertama. Melangkah yang kedua pula dalam solat. Belakang takbir sampai kepada salam. Jadi kita kena jaga setiap perbuatan kita, setiap intiqalat kita berubah daripada rukun ini kepada rukun ini, kita kena buat dengan sempurna. Kena ada tamakninah dia. Ada disiplin dia. Bacaan kita biar jelas didengar di telinga kita. Baca nak dapat markah supaya kita baca depan pemeriksa. Kalau kita test depan pemeriksa bacaan kita nak suruh markah iflah, lagu itulah kita kena baca depan Allah Taala supaya kita boleh iflah bacaan kita. Kita ni dok kalau depan pemeriksa orang Allah baca dengan baik, baca dengan comel dah. Baca luar kan. Gitulah. Jadi janganlah gitu. Kita kena baca depan Tuhan lebih daripada baca depan pemeriksa. Baca dengan betul. Baca dengan teliti. Makna pula faham. Tu. Nak dapat iflah, buat yang terbaik. Jangan buat dengan ala kadah, jangan. Kita nak semaya kita sempurna. Jadi jaga dengan baik. Jaga dari sudut rukunnya, dari sudut sunatnya, dan jaga daripada benda yang membatalkan solat itu sebenarnya itu dah kita kena jaga, dan jaga daripada perkara-perkara yang melalaikan dan perkara-perkara yang boleh mengurangkan pahala semaya kita. Kalau boleh kita nak 100%. Kalau boleh iflah tu solat kita. Itulah kita jaga solat yang dikatakan orang yang percaya. Jaga dari sudut waktu, dari sudut persiapan kita nak solat sepanjang masa. Solat kita bersedia untuk solat sepanjang masa, dan kita jaga dari sudut syarat-syarat solat dan rukun-rukun solat, dan kita jaga sunat-sunat solat supaya markah kita dapat markah 100%. Tak boleh 100%, kurang sikit. Kita nak iflah solat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu apa sebut ulaika humul warisun, orang yang melengkapi start daripada khusyuk dalam solat sampailah menjaga solat ini. Itu adalah sifat-sifat ciri-ciri khusyuk, jauh daripada perkara yang mendatangkan benda yang tidak berfaedah, benda yang sia-sia, menunaikan zakat, menjaga harga diri dia, dan menjaga amanah, menunaikan janji dan menjaga solat. Ini sifat-sifat ciri-ciri orang yang percaya. Golongan inilah golongan yang akan mewarisi, kata Allah, mewarisi. Allahu Akbar. Kita ni kalau kita ramai-ramai, tiba-tiba mari seorang billionaire depan kita, dia bersebut orang yang ada sifat-sifat ni boleh mewarisi harta dia. Allah. Dia pun bila orang ni, apa perasaan kita? Boleh mewarisi harta dia.
belian ni bukan sekatan bukan sekatan nak kaya kita dah rasa bangga, dah rasa bertuah. Sebab apa? Dapat mewarisi harta belian ni. Ini kan Allah Ta'ala letak surga Firdaus yang paling tinggi, surga para mursali, golongan rasul-rasul, nabi-nabi. Jadi kita akan bersama dengan para anbiya, para mursalin, golongan yang akan mewarisi, iaitu mewarisi surga Firdaus. Allahu Akbar. Allahumma rzuqna. Minta dengan Allah Ta'ala supaya Tuhan rezekikan kita menjadi ahli syurga Firdaus. Maj'alna minal warisin. Minta dengan Allah Ta'ala menjadikan kita golongan yang akan mewarisi, iaitu mewarisi syurga Firdaus, surga yang paling tinggi yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada golongan mukmin. Jadi sekadar saja pada pagi ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.